Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan Zikri bin Aiwansyah. Saya berumur 17 tahun. Saya berasal dari Selangor, PJ, Petaling Jaya. Dan kini saya bersekolah di SMK Sultan Abdul Samad, PJ. Dan ini kisah inspirasi saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan Zikri bin Aiwansyah. Saya berumur 17 tahun. Saya berasal dari Selangor, PJ, Petaling Jaya. Dan kini saya bersekolah di SMK Sultan Abdul Samad, PJ. Dan ini kisah inspirasi saya. Okey, saya anak bongsu daripada 4 adik-beradik. Ayah saya Muhammad Nizam bekerja sebagai penjual buah dan mak saya Puan Alizah menjadi suri rumah sepanjang masa. Saya susah untuk fokus dalam pembelajaran dan saya dikategori sebagai masalah pembelajaran. Saya susah untuk fokus dalam kelas. Pada mulanya mak saya yang hantar saya ke kelas renang untuk menjadi seorang atlet. Saya bermula berenang daripada umur darjah 1 sehingga kini saya sudah mewakili Selangor. Saya start latihan daripada pukul 6 petang sampai 9 malam. Setiap hari. Yang menyokong saya adalah mak saya, bapa saya, adik-beradik saya, keluarga saya semua menyokong saya dalam bidang renang ini. Inspirasi senior saya, Muhammad Iman Aiman. Dia adalah seorang atlet Paralimpik Malaysia. Pencapaiannya adalah dia telah mewakili para Olimpik. Dia telah memenangi pingat gangsa di Paralimpik Paris pada 2024. Dia mengajar saya tentang teknik-teknik renang dan sebagainya. Saya start pertandingan pada umur darjah 6. Pada mulanya saya mewakili MSSD peringkat sekolah dan sehingga kini saya telah mewakili renang para Selangor Sukma di Kuching, Sarawak pada 2024. Darjah 6 saya mewakili MSSD. Saya dapat tempat ke-3 wakil Selangor. Saya telah mendapat tempat pertama dan pada para Sukma Kuching, Sarawak, saya telah mendapat johan keseluruhan di Kuching, Sarawak. Saya pernah down ketika ada seseorang yang telah mencaci saya, menurunkan perasaan saya dan dia berkata, "Kau boleh ke buat semua benda ni? Kau kan OKU." Dan sehingga kini saya telah buktikan saya boleh membanggakan mak dan ayah saya dan adik-beradik saya. Hala tuju saya nak pergi ke Paralimpik. Saya nak menjadi macam senior saya, Muhammad Iman Aiman. Saya nak mewakili Malaysia pada masa yang akan datang, insyaAllah. Terutama sekali saya kawan-kawan saya dari PPKI
yang mana yang telah mewakili MSSM dan MSSD. Teruskan berusaha. Jangan pedulikan apa yang orang kata dan terus berjuang sehingga kamu berjaya, dan insya-Allah saya doakan korang dapatlah menjadi seperti saya di masa yang akan datang. Good luck guys. Buat yang terbaik. Stay strong. Aduh. Bye bye.